Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya Hafiz daripada MIH Academy Syurhat. Hari ini saya di Tasik Senangin ya. Ini saya nak buat short video saja pengenalan tentang rumah ini. Tujuan saya buat video ini adalah untuk menggalakkan mana-mana yang berminat nak buat rumah datang tengok dulu hasil kerja kita. Di sini ada beberapa unit rumah, boleh minta location dengan saya dan boleh lawat. Rumah yang dah siap pun ada, cuma yang dah siap tu mungkin tak dapat masuk lah. Sebab bukan semua orang suka kan. Boleh tengok daripada luar. Tapi untuk rumah-rumah yang macam ni ada beberapa unit dan boleh bawa melawat lah. Sebab antaranya kebelakangan ni saya dapat banyak panggilan mengata bertanya. Betul ke rumah RM140 sekaki boleh siap ke? Betul ke harga tu? Material apa? Macam mana hasil kerjanya? Dan pelbagai soalan lagi lah. Macam menggambarkan kita ni scammer lah. Saya dah lama buat rumah ni ya tuan-tuan dan puan-puan daripada tahun 2008 sebenarnya. Cuma recombination bahat ni saya buat lebih proper pada tahun dalam 3-4 tahun ni lah. Semua saya tak ingat atau bila. Jadi saya akan bawa tuan-tuan melawat. Tengok dulu apa yang tuan-tuan boleh dapat di rumah ni dengan harga RM140 sekaki. Apa yang kita tawarkan, kita sebenarnya ada hardware kita sendiri iaitu MIH hardware. Jadi kebanyakan barang tu disupply oleh kita punya hardware sendirilah. Sini pun boleh nampak ya cat Jordan yang kita cat Nippon yang kita gunakan, yang premium, dan disupply juga oleh hardware kita sendiri ya. Baik, untuk itu saya bawa tuan-tuan melawat ya. Sebelum tu ini adalah rumah Encik Syamsuri, rumah 5 bilik 3 bilik air di Tasik Senangin menggunakan batu-batu merah dah tak genting ya. Binaan kami semuanya menggunakan batu-batu merah. Ini kita punya konsep lah. Lepas tu ketinggian ni bertangga ni semua ni tak ada tambah apa-apa ni. Semua tak ada tambah apa-apa. Ini adalah RM140 sekaki. Bertangga, tile semua. Rumah ni tak ada upgrade apa-apa pun. Jadi saya rasa rumah ni lebih sesuai lah untuk saya bawa tuan-tuan dan puan-puan melawat kita, melihat ya kita punya hasil kerja dan apa yang kita tawarkan. Baik, saya bawa tuan-tuan untuk melihat rumah ni. Okey, baiklah. Ini adalah pandangan sisi kiri tadi ya. Jadi saya akan bawa tuan-tuan untuk melawat. Ini longkang ya. Longkang parameter ni semua memang dah include dalam harga ya. Ini memang dah include dalam kita punya harga. Cuma longkang ni lebih lah daripada 10 kaki. Kita akan keluar 10 kaki saja, bawa ke sana ada tambahan bayaran lah. Boleh lihat kita punya kemasan kerja dan longkang. Ini kita punya kemasan plaster ya. Luar dan dalam memang kita skim. Ni saya ambil lah gambar dekat okey yang tuan nak pandang. Koping dan dekor ni semua dah include. Kita akan buat gambar 3D. Semua siap, design dan gambar 3D khas untuk kita punya pelanggan ya. Maksud dia pelanggan tu kalau tuan-tuan suka-suka ya nak minta gambar 3D memang kita tak baik lah. Sebab kita pun nak buat gambar pelanggan-pelanggan kita punya. Ini kita punya kemasan ya. Ini prima plan ni semua percuma ni, tak payah tambah-tambah, dah termasuk dah include RM140 sekaki tu. Yang ini kena boli lah. Boli kita pasangkan free je. Ini kita punya plaster ya. Ada orang dia nak yang lebih lebih smooth lagi lah daripada ni. Mungkin kita tak dapat nak buat lah. Jadi datang tengok kerja dulu, puas hati dengan hasil kerja kita, baru lantik kita lah. Sebab kalau nak licin macam body kita Mercedes tu tak pek lah dan nak moyak dah. Macam tu lah. Ini pintu ni molded door yang tebal untuk pintu utama. Kebanyakan akan upgrade ke pintu security door lah. Ini tile. Ini tile ni boleh pilih ya, ada beberapa pattern lah. Cuma Cik Syamsuri ni dia minat mana macam ni, maka macam ni lah. Rumah ni dah lebih daripada RM250,000. Bila dah lebih daripada RM250,000, automatic dapat 3 phase. 3 phase kita bagi metal box, bukannya plastik. Kita dah bagi metal box dah. Jadi RM140 sekaki metal box. Kalau Johor, Pahang RM145 ya. Yang ini pun kita dah bagi dah. Swiss jenama Siemens. Ini semua dah include. Ada di ceiling, ruangan ceiling ni ada cornice, boleh lihat ada cornice ya. Ada cornice. Ni ruangan lantai, ruangan hall. Saya bukan nak review rumah ni, sebenarnya saya nak review material yang kita bagi ya. Tile 1x2 untuk bahagian dapur, ada tabletop. Pekerja memang tinggal di site ya. Memang setelah rumah siap plaster, mesti tuan rumah benarkan pekerja tinggal dalam rumah ya. Kalau tak, kita kena tinggal rumah kongsi situ. Sebab kita buat rumah kongsi pun semua kita tak cas ya pada kita punya pelanggan ya. Baik, ini adalah bilik air. Bilik air ni pun dah sampai atas dah ceilingnya. Tile 9 kaki.
9 kaki. Ini dia punya apa yang kita bagi ya. Cuci muka punya sinki, WC. Lepas tu itu belilah, kita pasang dengan free je. Yang ini kena beli sendirilah, beli sendiri, towel holder, cermin-cermin, soap holder ke apa ke, beli kita pasangkan sendiri, kita pasangkan secara percuma ya. Selagi kita punya pekerja tu ada di sini lah. Ni dinding ya. Ni dinding kita. Nampak tak cat tu? Macam ada terang sikit, gelap sikit. Itu dinding dah rata ya, itu cat. Kadang-kadang itu pun jadi isu, tapi macam mana lah kita nak buat ya. Janganlah pandang macam tu, pandang macam ni akan sekata semuanya. Ya. Jadi kadang-kadang macam tu pun menjadi masalah ya, pening juga saya nak buat memang kita tak tahu buat apalah. Jadi untuk pintu ni, pintu PVC door. PVC door ni dah include ya, yang tebal dia boleh letak tombol. Kita juga ada spek yang kalau ada tanya wiring semua dah bagi. Ada yang kata nak lampu kipas sebagai semua, itu ada, kita ada spek yang RM150 pula sekaki. RM150 sekaki tu macam biasa, tak genting batu merah semua dah ada. Apa yang tuan-tuan dapat, lampu kipas dah include, pintu kita bagi depan belakang security door, pintu bilik air kita bagi full door. Kita dah bagi full door dah untuk pintu bilik air. Apa lagi yang tuan-tuan dapat? Pintu, security door, lampu kipas semua dah include. Ada lagi saya pun dah lupa dah, nanti saya check balik lah. Itu kita akan lancarkan package kita yang terbaru lah, sebab banyak juga yang minat ya dengan package yang tak payah pening kepala nak kata cuci kaki, lampu api air lo masuk, jadi tak adalah kata cuci kaki kan. Ini bilik ya, bilik pun tile 2x2. Bilik pun tile 2x2. Dalam bilik juga ada kemasan Cornish. Bilik air semua ya, bilik air dalam bilik ke, bilik air utama ke, semua memang tile sehingga ke arah ceiling. Boleh tengok sehingga ke arah ceiling, tile boleh pilih. Tile kita bagilah, tertakluk daripada kita punya pilihan lah. Kalau nak yang grand-grand tu, lain lagu macam tu lah. Kenalah tambah belanja sikit. Ya. Ini rumah 5 bilik lah. Rumah ni 5 bilik, rumah Cik Syamsuri. Bilik air pun lain bilik air, lain pattern, lain bilik air, lain pattern, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh bagi asalkan dalam range kita punya tile harga tu lah. Tapi kalau lebih tu tambahlah sikit. Kan macam ada orang dia tanya, ya, lagi satu. Yang RM150 sekaki tu, tile untuk lantai pun dah dapat yang warna putih tu. Yang warna putih tu dia punya gloss dia lebih sikit. Dia lebih berkilat lah. Ni pun kilat je. Tapi ada yang lebih berkilat lagi lah. Itu yang package RM150 sekaki. Ini RM140 sekaki. Luar dalam kita skim. Luar kita skim, dalam kita skim. Tengok ni. Dalam pun kita skim. Kalau nak perfect mana tu memang kita dapat lah. Datang tengok kerja. Datang tengok kerja dulu. Kalau tuan-tuan dan puan berpuas hati dengan hasil kerja kami, dengan harga yang kami tawarkan, boleh datang. Boleh melantik kami. InsyaAllah. Tapi kita adalah manusia biasa. Sebab sedikit tu ada kekurangan, boleh bagi tahu. Mana yang lagi logik tu kita memang akan buat lah. Tapi kalau nak licin macam body Mercedes tu, sorry lah. Tapi tak licin lagi ke ni? Dah macam ni tuan kan. Macam tu lah. Baiklah, saya sebenarnya dah bercakap pendek ni. Dah sampai 8 minit pula dah. Dah 9 minit lah. Baiklah. Sampai di sini saja. Saya Hafiz daripada MIH Reka dan Bina Bahar. Kami di MIH Reka dan Bina. Kami reka dan bina ikut bajet anda. Konsultasi kami percuma. Bincang pada lantai tu percuma. Semua percuma lah. Kecuali dah masuk nak peringkat 3D tu kena dah buat deposit. Kan dah buat ponik-ponik buat orang, tiba-tiba dia tak jadi buat rumah kita ambil ponik. Nak bincang pelan ni bukan kejap, lama. Baiklah, sampai di sini saja. Assalamualaikum.